Sesiapa yang faham ilmu tentang emas, mereka tak peduli dengan harga emas. Fokus mereka adalah fokus kepada pertambahan gram setiap bulan, setiap tahun. Emas kita tak boleh nak samakan dengan saham. Keuntungan yang kita dapat daripada saham cuma satu, iaitu apabila naiknya harga saham tersebut. Keuntungan emas dia bukan sekadar dengan kenaikan harga emas, tapi ia lebih kepada habit untuk kita menabung. Bila kita menabung emas, kita rasa seronok nak tambah lagi. Sebab itulah siapa-siapa simpan emas, mereka tak sedar simpanan mereka semakin lama semakin banyak. Jadi, walaupun harga emas turun ataupun harga emas naik, mereka tetap menabung macam biasa. Andai katalah harga emas turun, emas tetap berada dekat tangan kita. Kita masih boleh dapat manfaat daripada penurunan harga emas. Kita boleh ambil emas ini, bawa ke mana-mana aranu untuk dapatkan pinjaman yang segera. Kita tak rugi apa-apa dengan kejatuhan harga emas. Tapi dengan kejatuhan harga saham, kita langsung tak boleh dapat apa-apa manfaat dengan kejatuhan harga saham. Kalau kita jual, confirm kita akan rugi. Jadi, siapa-siapa ada ilmu, mereka fokus kepada pertambahan gram setiap bulan. Akhir sekali tanpa sedar, simpanan mereka semakin lama semakin banyak hingga boleh bayar hutang kereta secara cash. Salah satunya. Semoga bermanfaat. Teruskan follow saya.